Kalau C-Class biasa untuk nampak kemas, C35OE untuk nampak kemas plus speeding diam-diam pedas. Dekat Malaysia, C35OE W205 launch pada tahun 2016. Masa tu dia datang sebagai plug-in hybrid C-Class yang paling serius. Bukan sekadar jimat minyak, tapi performance pun padu weh. Setup untuk C35OE dia datang dengan enjin 2.0, dia masukkan sekali dengan motor elektrik. Sistem output yang dihasilkan oleh kereta ni adalah 279 horsepower dengan 600 Nm of torque. Mudah nak cakap, 0 sampai 100 km per jam tu kau boleh pecut 5.9 saat saja. Padu tak padu? Lagi senang nak faham, kau tekan je pedal, kau pecut macam persit. Gempak kan? Masa launch dekat Malaysia dulu, harga dia sekitar 289,000 sampai 299,000 ikut variant. Memang bukan murah, tapi dia datang dengan badge Mercedes, hybrid torque dan spek yang luxury ataupun mewah. Ini padu ni. Fast forward, C35OE W206 masuk Malaysia pada tahun 2024 CKD pekan. Harga rasmi waktu tu sekitar 338,000. Mahal tak? Output untuk W206 ni pula naik kepada 313 horsepower dan EV range yang diiklankan adalah sehingga 117 km. Lebih moden daripada W205. Confirm lah, pembaharuan, innovation. Kan? Betul tak? Jadi sejarah untuk C35OE ni sangat mudah. Korang just ingat 2016 dah keluar W205. Datang dengan PHEV yang hebat dalam kelas dia dalam Malaysia. Jadi kepada owner-owner C35OE, aku seru kepada korang untuk hadir payung jentera korang dekat bawah ruangan komen untuk bagi tahu seluruh Malaysia yang C35OE adalah kenderaan yang berbaloi untuk semua orang miliki walaupun used, tapi datang dengan pelbagai spek, pelbagai features. Yelah, AMG line kot untuk C35OE ni. Komen guys dekat bawah.